Wajahnya kelihatan sebak sebelum bergegas pergi. Lelaki berkenaan yang bekerja sebagai pengawal keselamatan sempat bertanya sama ada dia ternampak kereta atau apa-apa kenderaan mencurigakan masuk ke kawasan rumahnya. Jiran berkenaan memaklumkan tidak perasan apa-apa yang pelik atau mendengar bunyi bisikan maupun jeritan. Keluarga kecil berkenaan difahamkan menyewa di rumah tersebut kira-kira 2 tahun lalu dan tiada insiden mencurigakan atau pertengkaran dilihat antara mereka sebelum ini. Sementara itu, pakar patologi forensik Hospital Pulau Pinang, Datuk Dr. Zahari Noor berkata, hasil bedah siasat mendapati kedua-dua mangsa mengalami kecederaan serius pada bahagian belakang leher yang dipercayai menjadi punca utama kematian mereka.